betul lah Ustaz, betul ke? Dah. Apa yang Ustaz buat ni? Apa yang betulnya? Ni saya nak pergi ni betul kan? Takkan nak bohong pula. Tak, kita bukan bohong punya orang ni, insya-Allah. Ya. Betul-betul ni. Betul-betul ni. Ni iklan.com. Ni iklan.com. Jalan-jalan. Taja umrah, hadiahkan umrah untuk Amar pada 5 sampai 15 November. Umrah premium, full board, semua tak payah fikir apa-apa lah. Dia ni hajat aku dah sampai. Baru semalam sembang ayah pasal ni motor. Beg ni hari ni Allah tunaikan. Ya Allah, alhamdulillah. Ni beg ni beg iklan.com ni. Amar siap-siap lah packing barang apa semua letak kat sini nanti bulan 11 ni, insya-Allah. Bukan Amar seorang bukan Amar seorang. Amar boleh pilih orang lelaki. Sebab lelaki dia mudah sebab Amar lelaki kan. Bukan memang lelaki. Kalau lelaki ya. Jadi kalau lelaki kena ambil teman lelaki lah. Nak pergi masjid boleh masuk sekali. Kalau yang teman perempuan susah lah Amar nak masuk masjid, kena nak pergi toilet ke apa, susah kan. Jadi kena ada teman lelaki. Ustaz pergi sekali ni. InsyaAllah saya pergi sekali. Saya akan bantu Amar insyaAllah. Jadi insyaAllah kita kena baik semua orang Amar. InsyaAllah baik, insyaAllah. Doakan Ustaz ni kan, semoga murah rezeki, banyak umur. Amin. Semua sekali yang bersama dengan Amar, doakan juga dengan syarikat iklan.com dan Erasia, Tajaan semua. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Tapi kalau orang nak pergi macam mana Ustaz? Boleh kontak dengan iklan.com. Kita ada apps iklan.com di Apple Store, di Google Store. Boleh cek Dia kena apply seminggu awal ke sebulan awal? Kalau awal lagi cepat lagi bagus. Sebab apa? Kita nak book tempat, nak book hotel, nak book flight, banyak benda nak kena book kan. Jadi bukan book tu, bukan buku tu. Ni book lain. Tempat. Kita nak tempah. Jadi kita kalau dapat cepat tempat dia, nanti dapat pergi dengan Amar insya-Allah. Okey.